Nak beli Azia ke Beza? Mana satu ni kereta terbaik untuk awak? Okey, hari ni saya akan buat video kereta yang terbaik untuk anda. Kita compare Azia dengan Beza hari ni. Dari segi harga, dua kereta ni lebih kurang sama. Harga dan servis maintenance. Lebih kurang je dua kereta ni. Tapi ramai orang silap. Fuel consumption dua kereta ni tak sama dah. Untuk Azia 27 km per liter, untuk Beza 22 km per liter. Azia lagi jimat. Kalau anda selalu drive dalam bandar, lepas tu kawasan parking susah, sepik, barang tak banyak awak bawa, Azia terbaik untuk awak. Tapi kalau nak cari kereta keluarga, bonet luar, awak pun selalu travel, Beza kereta yang terbaik untuk awak. Kereta apa yang sesuai sekarang ni? Azia ke Beza? Boleh komen.